Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, very good evening. Salam satu Malaysia dan salam sejahtera. Hari ini pada kesempatan kita untuk PRU ke-13, saya ingin sentuh dua perkara. Satu ialah sepanjang tempoh ni dan apa yang kita patut buat. Yang kedua, pertama sekali, apabila PRU 12 kita telah lalui berbagai macam perkara yang telah berlaku. Kita tahu pembangkang ada dapat negeri dan banyak juga dapat kerusi parlimen, termasuklah P120 Bukit Bintang. Tetapi selepas daripada itu, apabila Pak Lah Yang Amat Berhormat, Yang Amat Berbahagia Tun Abdul Ahmad Badawi menyerahkan kuasa sebagai Perdana Menteri kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak, kita boleh lihat apakah perkembangan yang berlaku sejak 4 tahun yang lalu. Saya nak bawa macam contoh sebelum itu tak ada siapa yang merasakan bahawa kemajuan dan kejayaan yang dibawa oleh Datuk Seri Najib. Cuba kita tengok selepas saja pilihan raya yang ke-12 apa jadi pada pembangkang? Tak lain tak bukan berpolitik dan sepanjang masa. Kalau nak kira sejak daripada tarikh itu sehingga sekarang, tak genti-genti dengan ceramah dan sebagainya. Tetapi Datuk Seri Najib Tun Razak membuat satu turning point di mana beliau mengambil usaha untuk mendekati rakyat. Sebab itu pada hari pertama beliau menjadi Perdana Menteri, slogan yang dilaungkan adalah rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Yang ni kena ingat rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Tidak ada pendekatan yang seumpamanya, yang sama dengan pendekatan Datuk Seri Najib yang boleh membawa perubahan kepada rakyat. Kita lihat apabila pembangkang sibuk bercerita tentang pelbagai masalah, Datuk Seri Najib mengambil usaha untuk mendekati rakyat, tanya masalah. Saya nak tanya, berapa kali Datuk Seri Najib datang turun ke briefing? Banyak kali. Dan beliau datang pada satu kali beliau datang ialah apabila bersarapan bersama-sama dengan penduduk di briefing. Dan kita boleh lihat buktinya ada Najib Corner. Semua rakyat boleh mendampingi Perdana Menteri. Semua rakyat boleh mendampingi beliau dan menceritakan apa masalah. Beliau naik LRT, beliau naik komuter, kemudian meninjau sendiri di Puduraya. Hari ini tengok Puduraya apa perubahan yang telah berlaku. Dari Puduraya menjadi Pudu Sentral, kemudian sekarang ini menjadi Urban Transformasi Center, UTC. Saya percaya tuan-tuan yang ada dalam briefing yang saya difahamkan 4,500 pengundi di sekitar ini mesti mengambil peluang untuk menyatakan terima kasih kepada Perdana Menteri dengan mengundi beliau. Undi untuk beliau meskipun beliau bertanding di Pekan, tetapi beliau sendiri telah memilih Frankie Gan Jauzin untuk mewakili beliau di sini. Saya fikir bahawa calon yang ada di sini boleh menyampaikan apa saja rintihan, masalah, apa juga kekurangan di briefing ini supaya didapat disampaikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan saya tengok dekat briefing ni sepanjang 4 tahun Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, kita lihat berapa majunya briefing. Sekarang ni dekat corner sana telah ada Little India, kejayaan dan kemajuan tempat yang gelap telah diterangkan, dan banyak lagi pendekatan-pendekatan yang dibawa oleh Perdana Menteri untuk rakyat. Klinik Satu Malaysia, perumahan Satu Malaysia, tambah lagi BRIM. Ini merupakan kerajaan yang sangat prihatin kepada rakyat. Sebagai perbandingan, cuba fikir dua perkara. Apa yang telah wakil rakyat di P120 buat kepada tuan-tuan. Saya nak tanya sebahagian besar daripada sini, bandingkan wakil rakyat sekarang dengan Frankie Gan Jauzin. Wakil rakyat ramai yang tak kenal, tapi Frankie Gan
sangat ramai yang kenal. Saya sendiri telah mengikut beliau ke mana-mana ceramah dan sebagainya, dan saya lihat Frankie Gan telah diterima sebagai salah seorang yang rapat, yang akrab, yang baik, yang membantu masyarakat di sini. Jadi pada kali ini, apa salahnya tuan-tuan memberikan undi kepada Frankie Gan? Tuan-tuan memberi undi kepada Frankie Gan bermakna tuan-tuan memberi undi kepada Barisan Nasional. Kalau tuan-tuan mengundi Barisan Nasional bermakna tuan-tuan menerima kepimpinan Datuk Seri Najib. Ini asasnya. Bukan Frankie Gan tu tak ada hubungan dengan Datuk Seri Najib. Ada. Frankie Gan jika dipilih di sini, yang ada di sinilah yang akan mengundi beliau. Dan kena lihat, bila mengundi Frankie Gan bermakna mengundi Datuk Seri Najib. Jadi tak boleh ke penduduk di sini, di Peripheral Utara ini, memberikan undi yang padu kepada Frankie Gan. Kali ini kita beri undi yang padu pada Frankie Gan. Sebab apabila Frankie Gan menang di sini, saya penuh yakin lebih banyak lagi pendekatan untuk kejayaan, pendekatan untuk kemajuan, pendekatan untuk pembangunan yang boleh dibawa oleh Frankie Gan. Kalau kita lihat 5 tahun yang lepas, 2008, cuba bayangkan bagaimana keadaan Peripheral kalau sekiranya Yang Amat Berhormat tidak datang ke sini. Yang Amat Berhormat datang untuk meninjau di Peripheral ni bukan sekali, banyak kali. Jadi saya lihat yang ada di sini pun saya pernah lihat. Puan-puan yang ada di sini, tuan-tuan yang ada di sini, ada peluang untuk bertemu dengan Perdana Menteri. Ada peluang untuk bercakap dengan Perdana Menteri. Ada peluang untuk bersalam dengan Perdana Menteri. Jadi sekarang ni ada peluang undi Perdana Menteri. Ini yang kita nak. Jadi sekarang ni apa yang boleh dibuat ialah lakukan perubahan supaya semua penduduk di sini, semua pengundi di sini mengundi Barisan Nasional. Ini adalah tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Dan saya percaya, saya tak ragu, saya tak risau, dan saya pernah yakin puan-puan dan tuan-tuan boleh dan mampu memberi undi kepada Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menyokong Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib. Dan wakilnya di sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh memberi kepercayaan kepada Frankie Gan Joseph. Kepimpinan Barisan Nasional di bahagian Bukit Bintang, umpamanya Datuk Seri Abdul Azim Muhammad Zabidi, kemudian ada Datuk Tik, tadi ada Mr. Satya, dan parti-parti komponen yang lain sentiasa berusaha bersama-sama untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada penduduk di sini. Kita tak pernah lihat parti-parti komponen Barisan Nasional yang ada dalam P120 ini mempunyai pendirian yang berbeza, mempunyai pandangan yang berbeza berbanding dengan parti pembangkang. Sebab itu apabila kepercayaan ini tuan-tuan dan puan-puan beri kepada rakyat, beri kepada Barisan Nasional, sudah pasti dan saya penuh yakin Barisan Nasional akan mengambil berat penduduk-penduduk, kebajikan penduduk-penduduk di kawasan ini. Dari itu marilah kita bersama-sama untuk memastikan kemenangan kepada Frankie Gan Joseph, kerana beliau akan memberikan perkhidmatan yang terbaik dan tuan-tuan dan puan-puan dapat menyuarakan apa juga pandangan, bukan saja masalah longkang dan sebagainya, tapi pembangunan modal insan di sekitar ini boleh kita tingkatkan. Ingat pembangunan modal insan ini berarti bahawa ada latihannya, ada diberi dalam bidang pendidikannya, ada diberi dalam bidang kemahirannya, ada perkara yang diberi untuk kemajuan vokasional rakyat di sini supaya lebih banyak peluang-peluang pekerjaan dapat digarap oleh penduduk-penduduk di sekitar kawasan ini. Jadi hari ini saya pasti tuan-tuan dan puan-puan akan mengikuti ceramah-ceramah yang akan disampaikan tadi, terutamanya kepada oleh calon Barisan Nasional P120 Frankie Gan Joseph, dan pada 4 hari bulan malam selepas saja makan malam sebelum keluar pada 5 hari bulan Mei, tuan-tuan dan puan-puan berfikirlah sejenak. Fikir
Apakah kebaikan yang telah dibawa oleh Barisan Nasional? Apakah kebaikan yang telah dibawa oleh Perdana Menteri? Apakah kebaikan yang telah dibawa oleh pemimpin-pemimpin BN di tempatan? Apakah pendekatan-pendekatan BN yang telah membawa kejayaan kepada penduduk di kawasan ini? Kemudian pada pagi-pagi hari 5 hari bulan, keluarlah awal-awal dan ingat satu saja. Lambang Dacing sebelahnya mesti dipangkah. Lupakan tentang kolom yang lain, ya. Ingat Barisan Nasional dan sampai ke pusat pengundi, bawa kad pengenalan semua. Sampai di sana apabila mengundi, undi Barisan Nasional. Kalau tak nampak Dacing, nampaklah dekat situ seolah-olah muka Datuk Seri Najib, ya. Ya, wakil. Ya, saya gembira kerana puan boleh ketawa, ya. Kalau tak nampak barisan pun ingat Datuk Seri Najib. Ini peluang tuan-tuan untuk membalas jasa dan budi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerana Perdana Menteri telah berjanji melalui manifesto yang sekarang ini dipanggil Aku Janji, untuk melaksanakan apa juga janji Barisan Nasional kepada rakyat, termasuklah di kawasan P120 ini. Dan saya penuh yakin Frankie Ganjozin akan mengambil peluang ini untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada seluruh penduduk di kawasan ini. Dan jangan ragu-ragu, jangan bimbang, ya. Jangan ada pemikiran dua kali, boleh ke tak boleh. Frankie kan tentu boleh. Saya fikir kalau panggil pukul 3 pagi ada masalah pun beliau boleh datang. Dan Frankie Gan adalah merupakan orang tempatan yang boleh memberikan perkhidmatan terbaik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sama juga bagi parti-parti komponen Barisan Nasional, macam Datuk Azim dari UMNO, ya, pastinya akan membantu, ya, untuk memajukan lagi kawasan di sini. Di samping itu membangunkan masyarakat di kawasan ini dalam pelbagai bentuk, termasuk, ya, untuk pembangunan intelektual yang saya fikir bagi sebuah negara maju menjelang tahun 2020, kita sangat perlu kepada rakyat yang maju pemikirannya, rakyat yang maju infrastrukturnya, dan rakyat yang maju pencapaiannya. Dan hari ini telah terbukti bahawa apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib, apa yang menjadi slogan Datuk Seri Najib, rakyat diutamakan, rakyat didahulukan, pencapaian yang diutamakan, telah pun menjadi kenyataan. Dan kita mesti menyokong beliau untuk terus membawa Malaysia ke negara maju yang kita sama-sama akan banggakan nanti. So untuk itu, Frankie Gan adalah wakil yang boleh memberi perkhidmatan yang terbaik pada tuan-tuan. Dari itu, satu lagi harapan, 5 hari bulan Mei, bangun pagi-pagi, pergi mengundi, bawa IC, undi Barisan Nasional. Jangan ada lagi pemikiran yang lain. Jangan ada lagi pemikiran untuk mengundi parti lain. Undi Barisan Nasional, ya. Ingat, supaya kita sama-sama boleh berjaya. Dan saya ucapkan terima kasih, ya, kepada semua yang ada ini, kerana yang datang di sini sebahagian besarnya memang pengundi yang saya penuh yakin boleh beritahu kepada seluruh 10 orang, ya. Setiap seorang beritahu pada 10 orang pagi-pagi 5 hari bulan undi Barisan Nasional. Kalau yang ada di sini dekat 100 orang, ini telah bermakna ada 1000 undi untuk Barisan Nasional. Dan pastikan hati jangan berubah, ya. Hati jangan berubah. Laluan nak pergi pusat mengundi berubah tak apa. Hati jangan berubah dan undi Barisan Nasional. So, terima kasih. Semoga Frankie Ganjozin akan berjaya pada kali ini untuk menawan P120 Parlimen Bukit Bintang. Terima kasih. Nandri.